Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua klien. Jadi macam biasa kita nak buat stock review pada 8 Disember 2025. Okey, yang pertama iaitu saham Alam yang mana kita dah berikan saham kajian ni pada 8 Disember. So jom kita tengok sama-sama 8 Disember area mana. Okey, 8 Disember. Okey, 8 Disember. Okey, area sini tuan-tuan. So kita berikan masa tu pada harga 22 sen. Okey, pada harga 22 sen. Okey, di area sini alhamdulillah saham ni dah berjaya meningkat naik. So kalau kita lihat, okey, kalau kita lihat dia dah naik sebanyak paling tinggi lebih kurang 29%. Alhamdulillah. So inilah saham kajian yang kita dah berikan kepada kita punya circle. Dan apa yang anda dapat inilah hasilnya bila bimbingan yang saya berikan berdasarkan kajian strategi dan juga pengalaman saya. Alhamdulillah. So kita dah berikan saham Alam ini